Kalau aku tak makan gula, doktor, macam mana saya nak dapat tenaga? Engkau orang tahu kan, gula ni adalah sumber tenaga untuk manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi semua orang perlu makan gula. Betul ke tak betul? Jawapan dia salah. Manusia memang perlukan gula untuk sumber tenaga. Sebab tu manusia tak perlu makan gula langsung. Setitik, 1 gram pun gula tak perlu dimakan oleh manusia. Sebab manusia boleh buat gula sendiri dalam badan menggunakan bahan-bahan lain. Proses dia, nama dia adalah gluconeogenesis. Proses pembuatan gula daripada bahan-bahan lain, daripada protein dan lemak. Jadi manusia walaupun bergantung dengan gula sebagai sumber tenaga, tetapi manusia tak perlu makan. Tak boleh kena hypo, tak boleh jadi kurang gula. Kalau tak ada kencing manis, tak makan ubat kencing manis, tak injek insulin, engkau tak boleh kena hypo. Bila rasa badan tu nak gula sebab engkau tengah craving, kau ni dah addicted, dah ketagih dengan gula. Bukan kau perlukan gula, tapi kau nak gula. Sila share video ni kepada orang-orang yang mengatakan gula adalah perlu untuk sumber tenaga.